Anwar Musa mahu mansuh Akta MAS bukan Khalid Samad. Peguam dan aktivis Zul Hazmi Sharif memuat naik handset atau penyata rasmi Dewan Rakyat dan mendakwa Tan Sri Anwar Musa adalah individu bertanggungjawab yang memperkenalkan akta untuk menghapuskan tanah orang Melayu di Kampung Baru. Penyata rasmi itu bertarikh 14 Disember 2020 sewaktu Anwar Musa menjawat jawatan Menteri Wilayah Persekutuan. Beliau pada waktu itu telah membawa satu kertas jemaah menteri dan diluluskan oleh Kabinet untuk memperkenalkan satu akta khusus untuk Kampung Baru bagi menggantikan Akta Malay Agriculture Settlement MAS. Ucapan beliau di Dewan Rakyat adalah seperti berikut. Saya telah membawa satu kertas jemaah menteri minggu yang lalu dan Alhamdulillah telah diluluskan oleh jemaah menteri untuk memperkenalkan satu akta yang khusus bagi Kampung Baru bagi menggantikan akta atau Malay Agriculture Settlement. Jadi akta itu akan membuka jalan menyelesaikan bab yang terkait dengan soal undang-undang dan akta itu akan dibawa ke Parlimen, ke Dewan Mulia ini mengikut proses-proses yang telah ditetapkan. Kata Anwar Musa di Petik Harapan Daily. Dakwa Zul Hazmi lagi, ia adalah bukti sahih bahawa pemimpin PAS itu yang bertanggungjawab dalam isu tersebut dan bukannya Khalid Samad seperti yang dituduh aktivis Rafidah Ibrahim. Ini bukti sahih Anwar Musa mahu hapuskan enakmen Tanah Pertanian Melayu atau Malay Agriculture Settlement MAS Kampung Baru. Ini penyata rasmi Dewan Rakyat bertarikh 14 Disember 2020. Apa Anwar Musa kata? Dah diluluskan oleh jemaah menteri, kata Anwar. Waktu itu, Tan Sri Mahyudin Yassin, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Datuk Seri Takidah Hassan, semuanya ahli jemaah menteri. Yang nak hapus tanah orang Melayu itu Anwar Musa, tapi Haji Khalid yang dituduh Rafidah, katanya di Facebook. Dalam hantaran yang berasingan, beliau turut memuat naik klip video ucapan Anwar Musa seperti yang tertera dalam handset Dewan Rakyat. Terdahulu pada 17 September, Pengerusi Amanah Wilayah Persekutuan Khalid Samad telah mengumumkan bahawa beliau bersedia berdebat dengan mantan menteri-menteri wilayah berhubung isu Kampung Sungai Baru. Pasal sekarang ni dengan AI dan sebagainya, you cannot trust that. Make it a live debate. Biar dia punya moderator tu, pengerusi dia, orang yang benar-benar neutral, ya. Janganlah panggil Rafidah, ya. Dan atau suami dia, biar chairman tu orang yang neutral, dan biar kita debat, get the facts. Kata Khalid dalam satu sidang akhbar di Kampung Baru. Beliau berkata demikian sebagai membalas kepada cadangan dari TikTok yang mahu Khalid Samad, Datuk Seri Johari Ghani, Datuk Seri Shahidin Kasim dan Tan Sri Anwar Musa berdebat berhubung isu Kampung Sungai Baru. Untuk rekod, Johari ialah ahli Parlimen Titiwangsa, merangkap Menteri Perdagangan dan Komoditi, manakala Anwar dan Shahidin pula pernah menjadi Menteri Wilayah di bawah pentadbiran Perikatan Nasional PN. Tapi jangan terkejut sekiranya debat tersebut menjadi perlawanan 3 lawan 1, tambah Khalid lagi. Nah, penjelasan demi penjelasan sudah diberikan di samping bukti yang disertakan daripada pihak Khalid Samad, namun tiada balasan mahupun suara daripada pihak yang diseru. Malahan hanyalah bunyi kebingitan suara sumbang puak pembangkang yang masih lagi mahu cuba mengelirukan rakyat, terutamanya mangsa keadaan iaitu penduduk yang terlibat. Justru sekiranya kalian benar yakin, maka tampil dan sahut cabaran Khalid Samad bagi menjawab isu yang sudah lama berpanjangan ini kerana sesungguhnya berani kerana benar. Ingat, rakyat sentiasa memahati.